Pocahontas. Mengikutkan versi asal, Pocahontas ni dijadikan hamba abdi. Pocahontas ni adalah satu-satunya animasi Disney yang diadaptasi daripada kisah benar. Disney menyiarkan Pocahontas pada tahun 1985 menceritakan tentang bagaimana Pocahontas, iaitu seorang anak perempuan ketua kaum orang asli Amerika, jatuh cinta pada seorang pegawai British yang dikenali sebagai John Smith. Mereka berdua ni cuba untuk mendamaikan puak asli dengan penjajah British supaya tak ada lagi peperangan. Mereka melalui banyak gila cabaran dan cinta mereka ditolak disebabkan perbezaan darjat, dan kisah Pocahontas berakhir sedih sebab John Smith terpaksa pulang ke England dan meninggalkan Pocahontas. Macam aku cakap mula-mula tadi, Pocahontas ni diadaptasi daripada kisah benar, iaitu kisah daripada seorang perempuan yang bernama Pocahontas Matuka, iaitu anak ketua puak pawitan orang asli dan dilahirkan pada 1595. Dan John Smith ni pula betul-betul wujud, dia mendirikan koloni di Amerika pada tahun 1607. John Smith dan Pocahontas memang ada menjalinkan hubungan. Nak dipendekkan cerita, semasa dia berumur 17 tahun disebabkan konflik di antara penjajah dan kaum asli, Pocahontas telah diculik oleh seorang kapten yang dikenali sebagai Kapten Samuel Argyle dan dibawa ke England untuk dijadikan tahanan. Kenapa? Sebab ayah Pocahontas ada memenjarakan pegawai-pegawai British. So sebagai syarat untuk Pocahontas dilepaskan, ayah Pocahontas kena lepaskan pegawai-pegawai British tu, barulah Pocahontas dilepaskan. Tapi Pocahontas tak pernah dilepaskan, malah dia dirogol berkali-kali dan mengandung, dan dia ditukarkan nama kepada Rebecca. Dan Pocahontas dibawa ke satu tempat dengan leher dan tangannya dirantai untuk dijadikan pameran, dan dikatakan itu adalah hamba abdi yang datang daripada Amerika yang telah dijinakkan. Dan dia memang dilayan dengan buruk dan sangat buruk. Walaupun dia dilayan dengan sangat teruk, tapi Pocahontas masih lagi memainkan peranannya untuk mendamaikan puak asli dengan penjajah-penjajah British. Dan semua itu dicatat dalam sejarah, korang boleh baca dekat history.com. Dan kisah Pocahontas ni berakhir tragis kerana dia meninggal dunia pada 1617 disebabkan kena serangan penyakit. So itulah dia kisah Pocahontas yang diadaptasi daripada kisah benar. Korang boleh baca sendiri.